Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kali ni kita nak cerita pasal Hector Alexander Hevel, individu pertama yang di-reveal atau boleh kita cakap terkantoi sebagai player berdarah warisan Malaysia. Dilahirkan pada 15 Mei 1996, pada tahun 2025 ni akan berusia 29 tahun. Anak jati Belanda, dilahirkan di Leidschendam. Setakat ni tak pasti lagi dia punya darah Malaysia tu datang daripada belah mana. Hevel mempunyai ketinggian average manusia di Asia Tenggara 1.71 meter, bermain di posisi midfield dan right wing, tapi kerap diturunkan sebagai attacking midfield. So kemungkinan besar Hevel akan fight posisi attacking midfield Harimau Malaya dengan Endrick Dos Santos, Stuart Wikin, Afiq Fazal, Nazmi Faiz. Hevel start main bola sepak dengan kelab tempatan dekat Belanda, Vosjehoden 97, sebelum join Akademi ADO Den Haag pada usia 8 tahun. Dia membuat debut profesionalnya dengan ADO Den Haag pada musim 2014-2015, bermain dalam 11 match Liga Eredivisie. Pada Januari 2017, Hevel berpindah ke AEK Larnaca untuk bermain di Liga Utama Cyprus dalam tempoh 3 musim setengah. Hevel berjaya membantu tim memenangi Piala Cyprus pada musim 2017-2018 dan Super Kupa Cyprus pada tahun 2018. Dalam tempoh ni juga Hevel sempat beraksi di UEFA Europa League. Paling power bermain di group stage musim 2018-2019. Oktober 2020, Hevel sign kontrak dengan FC Andorra di Spain, membantu pasukan mencapai promotion ke Division 2 Spain, Segunda Division pada musim 2021-2022. Mencipta 83 penampilan dan 11 gol sepanjang tempoh 3 tahun dengan kelab tu. Time ni boleh consider peak dia lah. Kalau based on transfer market, dia punya market value mencapai 1 juta pada Jun 2023. Lepas tu Hevel berpindah pula ke Cartagena di Spain, bermain di Liga kedua Spain. Sekejap je bertahan dengan kelab tu. Pada Januari 2024, sign kontrak dengan Guangxi Pinggu Haliao di Liga Division kedua China. Statistik Hevel di Chinese Super League pada musim lepas, musim 2024, berjaya membuat 4 assist, 249 hantaran ke final third, 111 long ball. Dan sekarang ni pada tahun 2025 berhijrah pula ke kelab yang pernah menjadi persinggahan karier Safawi Rashid, iaitu Portimonense, bermain di Liga kedua Portugal. Secara overall, Hevel telah mencipta 304 penampilan dalam karier bola sepak dia, skor 33 gol dan assist 44 gol. Katanya Hevel ni pernah join skuad Belanda bawah 16 dan bawah 20. Mungkin sama batch dengan Frankie de Jong, Memphis Depay, Donny van de Beek, Timothy Fosu Mensah. Tapi mungkin tak sama level lah sebab Hevel tak berjaya tembusi skuad senior Belanda berbanding dengan teammate dia yang lain. Itu yang dapat main dengan Malaysia. Sekarang market value dia 450,000 je. Saing-saing Matt Davis dan Faisal Halim. Lagi rendah daripada Arif Haiman yang sekarang ni market value 600,000. So dengan nilai 450,000 tu, kita boleh kategorikan Hevel ni sebagai player di grade B atau C. Daripada segi gameplay pula, Hevel dikenali dengan kemampuannya untuk mengawal tempo perlawanan dan mempunyai kreativiti di tengah padang. Dia juga boleh buat long ball yang tepat dan buat rebatan daripada jarak jauh. Ada juga kemampuan untuk angkat free kick dan corner kick. Nampak gaya macam seorang player yang play safe, tak agresif sangat. Sepanjang karier hanya mendapat 2 red card je. Tapi tak dinafikan pengalaman dia bermain di sekitar Eropah mungkin membuatkan dia ada extra value sikit. Dia dah elok-elok main dekat Portimonense tu. Jangan ada kelab Liga Malaysia yang gatal tangan, pergi offer gaji dia tinggi, bawa balik main dekat dalam Liga Malaysia. Nanti end up tak mampu bayar gaji, menjadi punca performance Hevel ni makin teruk pula. So harapnya Hevel ni terus kekal stay dekat Eropah tu. Apa pula pendapat korang pasal Hevel ni? Korang komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.